Macam main kutu ni tuan-tuan. Kan? Kita masukkan duit. Kita masukkan duit. Kita tak dapat tuan-tuan. Kawan kita yang dapat. Kalau ada 12 orang tu tuan-tuan, 12 bulan lah kita nak tunggu, betul tak? Kita masuk duit. Ya Allah, aku ni asyik bagi duit je tak dapat-dapat. Tapi tuan-tuan tahu tak tuan-tuan akan dapat? Tuan-tuan tahu tuan-tuan akan dapat. Macam tu juga doa kita. Macam tu juga benda baik yang kita buat. Kita tak tahu bila kita akan dapat. Tapi kita yakin kita akan dapat. Doa je lah. Hari ni doa ramai-ramai ni, sejuta orang doa tuan-tuan. Sejuta orang doa ni, 10,000 orang berdoa. Tuan-tuan doa, bukan aku dapat. Kawan aku lah yang dapat. Padahal aku yang ajak dia baca Hizbul Mughni ni. Aku yang ajak dia baca Quran. Tapi rezeki dia yang lebih. Sebab itu turn dia. Macam main kutu lah. Itu turn dia dapat. Kau sabarlah dulu. Faham tak? Kau jangan berhenti doa. Kalau kau tak bayar duit kutu, kena kick lah daripada grup. Faham tak? Kan? Jadi tuan-tuan, dia still lagi bayar, masih lagi berdoa, doa-doa sampai turn kita, orang lain pula yang akan melihat tuan-tuan, kita dapat duit tu. Kita dapat doa tu. Tapi jangan berhenti. Bila tuan-tuan berdoa, dah nampak orang tu dapat, tak nak lah. Aku tak nak join lah. Mana boleh. Tak sampai lah. Faham?